Kau dah terperangkap. Bukan kita orang yang terperangkap. Tapi kau yang perangkap diri sendiri. Barulah buku bertemu luas kan? Tingkatkan tenaga! Sedia untuk serangan terakhir! Rasakan ni! Baik kau menyerah je lah, Cubiko. Aku menyerah. Tolong, berilah aku peluang kedua. Macam yang kau beri pada robot-robot lain. Jangan nama tu. Dah banyak robot yang dipadamkan. Tak boleh Tuan Amato. Dia ni kejam. Tapi semua berhak dapat peluang kedua kan? Leka! Berhenti! Apa? Jangan apa-apakan Tuan Yamato. Kau ni memang nak kena, Cubiko. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Maaf, Cubiko. Aku tak boleh berikan peluang kedua pada kau. Sebab kau tak sama macam diorang. Diorang memang nak berubah. Tapi kau masih berdegil. Kalau betul pun aku berdegil, apa yang kau boleh buat? Tuan Amato tak perlu buat apa-apa. Sebab kami yang akan uruskan kau. Sakit lagi, Cubiko.